Ucapkan pada mereka yang doakan saya, keluarga saya, pada yang komen dan beri kata-kata hina, saya doakan perkara yang kena pada saya tidak akan dilalui oleh anda semua. Saya lihat video saya dipukul viral. Saya mohon maaf pada ibu, ayah dan kakak serta adik saya. Kepada yang buat saya mendoakan semoga tidak berlaku kepada korang semua. Kenapa pula tu? Tak, ni nak buat video. Video apa? Nak bagi orang simpati ni. Simpati ni tisu kau Kepada di BKL yang pukul saya dipukul. Adik bapak saya semua. Kata hari tu dah dapat umrah ke? Tak apalah, kita buat lagi. Mana tahu lepas ni orang bagi haji ke, orang bagi rumah ke. Kan untung. Aku baru lepas habis tengok PC daripada Abang Belon yang kena bantai dengan DBKL baru-baru ni. Jujur aku cakap, sebelum ni aku memang cukup simpati dengan Abang Belon. Ya, Abang Belon ni pun buat salah. Sebab apa? Berniaga tak ada lesen. DBKL pun ada juga sedikit salah sebab mengasari Abang Belon ni. Jadi aku simpati dengan Abang Belon. Tapi sekarang ni lama kelamaan aku tengok dah pelik. Serius cakap kau, memang pelik lah. Dan aku tengok kenyataan-kenyataan dia macam berbelit-belit. Serius. Dengan di belakang dia orang politik. Orang politik ni kau tahulah macam mana kalau dia tunggang orang. Lagi satu, Abang Belon, janganlah terlampau play victim sangat. Kau pun ada salah juga. Ni setiap kali kamera hadap dekat kau ya, kau nak buat muka simpati, muka sedih, menangis. Yang tu tak tahan tu. Sebelum ni doktor yang rawat Abang Belon ni kata Abang Belon ni tak ada kecederaan yang serius. Okey lah kan? Tak ada lah, patah pinggang pun tak ada. Cuma luka biasa saja. Tapi PC kali ni, doktor yang rawat dia sebelum ni tak ada lah. Tiba-tiba doktor swasta pula yang bercakap, yang kata ni, kecederaan Abang Belon ni boleh sampai ke lumpuh. Siap datang pakai kursi roda tu tak tahan tu. Aduh, janganlah sampai macam tu. Nampak sangat. Elok-elok orang simpati, bila dah ditunggang dengan orang-orang politik ni, aduh, aku nak simpati pun rasa macam bukan nak simpati lah, rasa macam nak tergelak pun dah. Saya hubungan dia dengan orang luar 12 tahun. Adalah benda yang dia kelentong, saya tahu. Tapi saya buat-buat tak tahu. Buat-buat tak nampak. Pasal Anwar dia tanam rasa benci kita tu. Dia tanam kat kita rasa benci kepada Tun Mahathir. Dia tanam rasa benci kita kepada UMNO. Sampai kita naik menyampah. Sampai kita naik menyampah dengar nama Dr. Mahathir, dengar nama UMNO ni, menyampah. Jadi dia, kalau dia ada tipu sana sini, kita buat tak tahu. Bukan tak ada, tuan-tuan, ada yang dia menipu. Dan saya pun tahu. Macam contoh kat luar, kita ceramah bagi tahu kata kesian Anwar Ibrahim dalam penjara, makan nasi sejuk tu. Kesian Anwar Ibrahim. Kita nak timbulkan rasa benci rakyat tu. Nak timbulkan rasa benci rakyat kepada UMNO, kepada Dr. Mahathir. Kita cerita kat luar, Anwar makan nasi sejuk dalam penjara. Ikan, kalau tadi Datuk Tajudin bagi ikan masak tempoyak, ikan pekasam. Tapi bila cerita Pak Anwar, kita kata Anwar makan ikan besar 2 jari. Sian. Sayur pun toge 5 urat. Sian. Apa punya penjara bagi makan kat Anwar macam ni, nasi sejuk, ikan kecil, sayur sikit. Kesian. Jangan kata orang, kucing nampak nasi dia pun tak mau kucing. Supaya orang benci, supaya orang dengar. Cilaka punya UMNO, cilaka punya Dr. Mahathir, tak bagi Anwar makan. Padahal saya tahu benda tu tak betul. Macam mana saya tahu?
Pasal saya yang bawa makanan. Macam dia tipu dia sakit. Tuan-tuan satu dunia tahu Anwar Ibrahim sakit belakang, tolak kursi roda. Sampai hari ni tak habis berlakon lagi. Naik tangga, oh boy, musiknya bagus. Naik tangga nak ceramah sakit pinggang. Amoy tu kalau tengok gambar dia sakit pinggang, ini orang betul ke? Wah, dia balon saya talak macam sakit pinggang tu. Saya sakit pinggang, dia talak sakit pinggang. Betul kan? Dia boleh. Kalau saya pergi penjara tu, duduk borak tak ada apa. Kami dalam penjara tu kami dapat bilik special, bilik cermin. Duduk dengan dia, bersembang-sembang. Dia boleh bangun pergi toilet, jalan, boleh pergi ambil makan, tak ada apa hal. Tapi kalau dia nampak ada orang lain datang, dia nampak orang lain datang, lawyer lain ke datang nak jumpa orang lain, berlari keluar, dia terus duduk atas kursi roda, dia tolak pelan-pelan. Kita pun tengok dia. Dia tolak pelan-pelan, dia saja dia lalu kat orang tu. Assalamualaikum. Orang tu tengok, siapa ni? Datuk Seri Anwar ke? Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Allah Akbar. Datuk Seri Anwar kenapa ni sakit kursi roda ni? Sakit kena pukul. Siapa pukul? Rahim Noh. Jahat Rahim Noh. Dah Dr. Mahathir jahat. Nak pergi mana ni? Nak jumpa orang. Api jangan tak apa, saya nak pergi hospital. Allah Akbar. Allah Akbar. Yang kita orang dalam bilik tu tengok dia, celaka betul. Tadi kau bagus sembang kita orang tak ada apa, tiba-tiba tolak kursi roda. Ni Anwar Ibrahim, dia boleh tipu macam tu kan. Dia boleh masuk kan, orang tu dah pergi kan, dia masuk bilik macam okey. Dia okey. Itu dia. Itu Anwar Ibrahim. Pernah tuan-tuan saya ceramah dengan dia. Saya ceramah dengan dia naik satu kereta. Tuan-tuan kan tahu dia pakai pedekap tu. Tuan-tuan pun bodoh pergi percaya. Sakit belakang, dekap leher. Tuan-tuan percaya? Saya tak buat macam mana. Orang macam Wak Sariman boleh percaya. Nasib baik sedar diri cepat. Saya ceramah dengan dia naik kereta, sampai tempat ceramah, dia ni suka keluar cepat. Dia tahu lah. Dia keluar pintu cepat, dia jalan. Saya berlari kejar. Tak pakai lagi tu. Dia naikkan kola pelan-pelan. Pergi ambil cepat, pergi cepat. Sarung sendiri. Kau nak Brian tuan-tuan, kaki putar alam. Kaki putar alam. Ahmad Nisfu kalau tengok menangis. Ahmad Nisfu ada lagi terror pada aku kata. Dia punya kelentong.